Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton yang masih lagi bersama dengan channel Saada ni. Baiklah, malam ni kita review air herba. Air herba daripada Anjung Carandung, daripada Datuk Azmi, Datuk Tommy Parang, yang menjual di kedainya di Kuala Kubu. Iaitu adalah detox. Detox paru-paru. 2 minggu satu dos. Jadi sebulan dua pack ni dah cukup, dah kuat. Jadi cara minum dia, satu air panas, satu dos dalam saiz 1 mug. Tapi untuk bagi penonton nampak, saya tuang dalam gelas kaca lah. Rasa dia sama macam kopi lah, tapi kopi tak ada gula. Kopi tak ada gula. Jadi menurut pengalaman Mi Parang, Tok Mi lepas minum ni, ada orang detox dia dalam tempoh 1 hari 24 jam. Ada juga dalam tempoh 2-3 hari. Terutama kepada perokok tegar, dia cuci paru-paru hasil daripada akar dan kayu hutan kawasan Hulu Selangor. Harga dia 4, termasuk pos percuma, 4 dos untuk 2 bulan sebanyak RM40. Jadi bagi yang berminat boleh order, PM. Limited edition hanya ada 50 pack. 50 pack 4 dos untuk 2 bulan. Harga promotion sebab pos mahal, 4 pada RM40, termasuk pos 4 pack pada RM40. Herba detox paru-paru, kerjasama herba alam Melayu bersama dengan Tok Mi Parang, Datuk Azmi daripada Anjung Carandung. Datang dalam 1 pack, siap sekali minum. Amalan dia 2 kali sebulan, iaitu 2 minggu sekali untuk cuci detox paru-paru, terutama bagi perokok. Dia kan clear, dan biasalah selepas Ramadan ni atau ketika Ramadan, minum pagi ataupun sebelum tidur. Kita tengok apa jadi. Tuang air panas. Sekali untuk 2 minggu. Sepatutnya 1 mug penuh ni untuk 1 dos. Tapi nak melihatkan warna dia, saya kacau rasa dia macam kopi. Herba ini ada dijual di kedai warisan Anjung Carandung, depan hospital Kuala Kubu. Jadi Tok Fauzi seadanya buat promosi. Nilai air dia adalah 1 mug penuh untuk 1 dos. Amalan dia adalah 2 pack saja untuk sebulan, 2 minggu sekali. Akan clear lung. Paru-paru kita akan jadi normal balik-baik. Jadi nanti saya akan review. Saya review dan saya akan jual malam ni. Harga istimewa sempena bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri.